Oke, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Wahidah binti Malik. Hari ini saya akan membentangkan ulasan bab 15 yang bertajuk Penemuan Seramik Cina di Kampung Sungai Mas, Kota Kuala Muda di Kedah. Oke, now kita pergi kepada pengenalan, iaitu pengenalan tentang Kampung Sungai Mas, Kuala Muda. Okay. Kampung Sungai Mas Kuala Muda ni dia terletak di Kedah, di mana kawasan Kampung Sungai Mas ni dia merupakan kawasan penting dalam tamadun Lembah Bujang. Kenapa tamadun Lembah Bujang? Sebab masa tamadun ni dia merupakan pusat pelabuhan entrepot di mana menggabungkan negara Asia Tenggara, China, India. Okay. Lagi satu, tamadun Lembah Bujang ni merupakan tamadun yang paling awal wujud di Kedah. Okay, iaitu pada zaman prasejarah hinggalah zaman protosejarah. Okay. Zaman prasejarah ni dia merupakan zaman tiada tulisan, dia ada artifak je. Kalau protosejarah pula ada catatan awal, catatan luar atau tulisan, tapi tiada rekod. Okay. Kampung Sungai Mas Kuala Muda ni pun juga dia merupakan kedudukan geografi yang strategik. Kenapa? Sebab dia dekat dengan muara laut. Okay. Walaupun kawasan dia ni dekat dengan Ian, tapi Ian ni laluan dia sempit. Kalau Sungai Muda ni, Sungai Mas ni, dia punya laluan memang cun-cun lah. Okay, dia strategik lah. Ini adalah merupakan penemuan artifak yang telah ditemui di Kampung Sungai Mas Kuala Muda. Okay, ada batu yang ini batu Buddha Gupta. Okay, batu Buddha Gupta ni merupakan arca batu gabungan antara gajah sama ikan yang mana melambangkan gabungan kuat tentang alam. Okay, now kita pergi kepada kaedah penyelidikan arkeologi. Okay, kaedah ni dia digunakan untuk bertujuan menggali dan menganalisis hasil-hasil penemuan artifak yang ada di kawasan tersebut supaya data yang diperoleh tu dia jadi lagi tepat dan sahih. Penggalian tapak. Okay. Penggalian tapak ni setiap lapisan dia tu dia bagi maklumat sejarah. Macam contoh aktiviti budaya dan perdagangan yang berlaku di kawasan tu. Seterusnya, klasifikasi analisis seramik. Seramik yang digunakan tu boleh dikategorikan mengikut jenis gaya dan asal-usul. Contoh macam seramik daripada dinasti Cina, iaitu dinasti Tang, Song dan Yuan. Untuk analisis tanah pula, boleh bagi petunjuk pasal cara hidup masyarakat yang ada di kawasan tu. Contoh macam penemuan manik, dia boleh bagi hint pasal perdagangan barang hiasan dan aksesori. Lepas tu, penggunaan teknologi moden. Penggunaan teknologi moden ni, dia macam pemetaan bawah tanah dan analisis isotop. Okay. Penggunaan ni digunakan untuk mengkaji kawasan tanpa kasih rosak kawasan tu. Okay, untuk penyelidikan dokumentasi dan literature, dia bagi dokumentasi sejarah untuk membantu mentafsirkan penemuan seramik Cina dan barang kemas. Dia bagi bukti lagi kuat lah pasal Sungai Mas ni dia pernah jadi sebagai pusat perdagangan dan pertukaran budaya. Okay, seterusnya hasil penyelidikan dan penemuan. Okay, macam seramik Cina ni dia dari dinasti Song dan Yuan. Dia menunjukkan lagi Sungai Mas ni sebagai pusat pertukaran antara China dan Asia Tenggara. Seterusnya penemuan tembikar Greenway dan putih
dia berkait dengan kawasan seperti Fujian dan Zhejiang di China. Okay. Penemuan ni dia bagi pengesahan lah pasal Sungai Mas ni memang dulu sebagai pusat pertemuan budaya, pertukaran idea, seni dan teknologi. Sungai Mas ni juga dia berperanan sebagai pusat perdagangan yang menghubungkan pelabuhan utama di pantai barat Malaysia dengan China. Baiklah, sekarang kita pergi kepada impak penemuan. Okey, impak dia penemuan seramik Cina, manik kaca, batu dan logam di Sungai Mas ni dia membuka peluang untuk kajian lebih lanjut. Okey. Impak ni juga dia bagi pemahaman tentang peranan Sungai Mas ni sebagai pusat perdagangan utama di Asia dan pertukaran budaya antara China dan Asia Tenggara. Impak ni dia dapat menyumbang kepada pemahaman sejarah dan warisan budaya Malaysia serta peranan negara dalam peradaban global. Akhir sekali ialah kesimpulan. Kesimpulannya, penemuan seramik Cina dari dinasti Song dan Yuan ni dia mengesahkan Sungai Mas sebagai pusat pertukaran antara China dan Asia Tenggara. Sungai Mas ni juga dia berperanan sebagai pusat perdagangan dan pertukaran budaya yang menghubungkan Asia Tenggara dengan dunia luar. Sekian, itu sahaja dari saya.